Biar betik. Kucing ini makan segala makanan di depannya. Ini adalah, kita panggil dia Mikey. Mikey ialah seekor kucing yang sangat popular di TikTok kerana selera luar biasanya. Letaklah apapun makanan di depannya, ia akan mengosongkan pinggan itu sepatas anda di waktu berbuka puasa. Ketab, ayam, ubi, malah buah naga pun dia sebat sama rata. Namun, adakah makanan-makanan ini sesuai untuk kucing? Kita tengok pun risau kan kadang-kadang. Walaupun kucing secara azali merupakan haiwan karnivor, namun sebenarnya kucing juga boleh makan sayur dan buah tanpa masalah. Cumanya, hanya sekadar snack, bukan sebagai makanan utama tau. Jangan pula paksa kucing anda jadi vegetarian ya. Tak pasal kena jumpa veterina, tapi elakkan anggur, buah sitrus atau bawang. Ini bahaya untuk si comel anda. Adakah anda makan seperti Mikey di waktu berbuka nanti? Kongsikan di ruangan komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.